Bapak mertua daripada sahabat aku ni pun cakap dia ni orang yang baik. Netizen tak bagi muka kat dia. Netizen kata, ni akibat kalau kau jadi penagih. Guys, aku betul-betul koyak kat situ dengan netizen yang di mana kau tak tahu siap dia siapa. Kau tak tahu pun dok dia. Aku ni kawan dia, aku tahulah dia macam mana. Dan aku rasa benda ni kemungkinan benda ni terjadi sebab pressure kehidupan sampai membuatkan dia ni jadi tak waras. Dan aku cakap dengan kau, sampai sekarang aku masih lagi tak jumpa dia dan aku tak tahu dia ada kat mana, guys. Ada juga kawan-kawan yang chat cakap kan, apa ni dia ni nak nombor. Aku tanya sampai sekarang dia dekat mana dan aku nak jumpa dia sampai sekarang aku tak boleh nak jumpa dia, guys. Aku tak tahu apa-apa info. Guys, kalau kau tengok balik, kes ni yang berlaku dalam 4-5 tahun lepas, kau tahu tak? Arwah bini dia punya bapak mertua daripada sahabat aku ni pun cakap dia ni orang yang baik.